Okey, hampa bersama dengan Azman Movie. Okey, hampa nak beli baju tidur. Hampa beli baju tidur macam ni, hampa. Baju tidur macam ni, dia tak panas kalau hampa pakai. Selesa, hampa. Kalau hampa beli, itu harga dia pun murah je. Warna, hampa boleh pilih nak warna apa untuk saya ada ni. Dak inilah. Saiz dia saiz yang sesuai tu untuk dada. 90 sampai 120 cm lah untuk dada ni lah. Ukuran zilitan dada ni. Okey, untuk berat yang sesuai pula. Berat yang sesuai. Sebab dia ukuran dia memang jenis ni yang tak besar lah. Untuk berat yang sesuai untuk 40 sampai 68 kg lah. Okey, untuk pinggul pula. Untuk pinggul 100 sampai 130 cm lah. Jadi sesuai lah kepada yang sesuai saiz tu boleh beli. Hampa boleh beli. Nak pakai baju tidur malam-malam kan? Atau nak kemesraan sama dengan suami isteri, hampa boleh beli hampa. Harga dia pun murah. Hampa boleh tengok di beg ni ataupun beg orange hampa. Saya pakai menggunakan selesa lah masuk angin. Atas masuk angin, bawah pun masuk angin. Jadi tak panas hampa. Tak panas. Hampa nak beli, hampa boleh tekan di beg ni ataupun beg orange hampa. Yang saya pakai apa selesa hampa. Okey, untuk bahagian dada ni dia ada renda sikit lah. Dan juga di sini ada macam ribbon kecil. Tali adjustable lah. Tali baju ni hampa boleh adjust. Hampa nak bagi ketat lagi ni, nak bagi long nak lagi ni. Tapi pun tak mau pakai tali ni. Biar pakai separuh lah. Ikut hampa lah nak pakai macam mana kan. Kita masuk sesuai hampa untuk yang nak pakai baju tidur. Warna dia pun boleh pilih. Warna dia pun boleh pilih. Hampa nak tengok warna apa. Hampa tekan dia di beg kuning atau beg orange hampa. Selesa hampa, selesa. Warna apa pun. Warna yang mengancam. Jadi sesuai lah. Untuk suami isteri ke nak mesra-mesra. Untuk sweet moment sama dengan suami isteri tu sesuai lah hampa. Okay. Hampa nak beli. Hampa boleh tekan di beg kuning atau beg orange hampa.